Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ahmad Daniel Berus Fadli, bernombor matrik CB250114. Jadi pada hari ini saya ingin melakukan sedikit penerangan berkaitan etika dan peradaban. Pertama sekali kita kupas berkaitan maksud etika dan peradaban. Bagi saya, etika ialah satu sistem prinsip moral atau set nilai yang menentukan tingkah laku seseorang, sama ada tingkah laku tersebut baik ataupun buruk, betul ataupun salah. Seterusnya ialah masuk peradaban. Peradaban bagi saya ialah tahap kemajuan suatu masyarakat, sesebuah masyarakat dari segi sosial, budaya, politik ataupun teknologi. Jadi seterusnya ialah cabaran etika dalam media sosial atau dunia digital pada hari ini. Pada pendapat saya, perkara yang sangat berat ialah penyebaran berita-berita palsu. Sama ada berita-berita palsu dan juga berita-berita yang tidak sahih sering tersebar melalui media sosial pada hari ini, dan kebanyakan pelakunya ialah mereka tidak sedar sama ada benda itu betul ataupun salah. Seterusnya ialah bagaimana generasi muda boleh mengekalkan etika dan peradaban. Dari konteks penyebaran berita palsu, seorang individu itu boleh mengkaji ataupun mencari maklumat yang sahih dahulu sebelum berkongsi sesuatu berita. Boleh mengenal pasti sama ada berita itu benar atau berita itu palsu sebelum kita memposting dalam satu media sosial lah. Pendek kata, tak pasti jangan kongsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.